saya Manja dari Malay Kitchen. Siapa kat sini peminat kuih muih beraroma karamel? Kali ni resepi menarik ialah apam gula hangus, lembut, gebu wangi dan confirm jadi. Jom masuk dapur. Okey, mula-mula kita nak buat karamelnya dahulu. Dalam kuali masukkan 1 cawan gula. Buka api perlahan, kita masak sampailah gula kita cair. Kemudian bila kita nampak dia dah bertukar warna daripada kuning ke perangan, kemudian sekarang kita boleh masukkan 1 cawan air panas. Hati-hati ya, sebab air ni memang panas betul. Kemudian kita sambung lagi masak sehinggalah gula tadi sebati dengan air, dan kemudian kita boleh kacau sekejap lagi. Okey, tutup api, kita biarkan dia sejuk. Sementara tu, dalam blender masukkan 2 biji telur yang ni Manja gunakan grade A. Kemudian masukkan 1/3 cawan minyak masak ataupun 80ml. Dan sekarang kita masukkan pula margarin atau butter pilihan 1 sudu besar. Dan kemudian kita masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Kita akan gunakan gula hangus ataupun air gula hangus yang kita masak awal tadi 1 cawan. Dan sekarang kita masukkan tepung gandum 1/2 cawan. Yang ni Manja gunakan cawan metrik. Okey, bila kita siap letak tepung gandum, sekarang kita masukkan 1 sudu kecil soda bikarbonat. Dan sekarang kita boleh kisar halus dan lumat semua bahan-bahan ni. Adunan yang kita kisar tadi tak perlu perap pun, boleh terus tuangkan dalam acuan pilihan. Acuan ni kita oles sikitlah dengan sedikit minyak masak. Kita boleh tuang penuh acuan ni kalau kita nak hasilkan apam yang sedikit tinggi. Tapi kalau kita nak ikut saiz acuan ni, kita letakkan 3/4 ataupun hampir nak penuh acuan sahaja. Sambil tu kita kena panaskan pengukus sebab kita nak masak apam ni bila pengukus kita betul-betul menggelegak panas. Alright, dah siap. Jom kita nak mula kukus. Kita akan kukus selama 15 hingga ke 20 minit dengan api sederhana ke kuat. Okey? Wah, tengok tu melompat apam kita naik. Tara, inilah hasilnya apam gula hangus yang dah siap. Tengok tu tinggi-tinggi kan sebab Manja letak penuh acuan tadi. Tekstur apam ni, tengok pun tahu kan, memang lembut dan ringan je. Rasanya memang sedap sangat, tak perlu pun kelapa parut ke, makan gitu je pun dah sedap. Senang je kan? Untuk yang pertama kali nak buat apam, boleh cuba resepi ni. Okeylah, sekian dulu untuk kali ni. Like, komen dan share Malay Kitchen. Jumpa lagi. Bye.